Duit ini adalah satu benda yang susah bercakap. Tak ada dia susah, ada dia pun susah. Satu orang hantar mai satu peringatan dekat saya. Dia kata falsafah duit. Duit tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa macam nak mati. Baca lagi, dia kata duit tak boleh beli kasih sayang. Kasih sayang, duit tak boleh beli. Tapi tak ada duit, kasih sayang boleh melayang. Dia kata duit tak boleh beli tidur. Tapi tak ada duit, dia kata tidur tak lena. Mengarut betul dia ni. Duit tak boleh beli kesihatan, dia kata. Tapi kadang-kadang nak sihat kena ada duit. Dia kata duit tak boleh beli kesihatan. Tapi kalau sekiranya tak ada duit, kita pun susah nak sihat. Duit tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi dia kata kalau tak ada duit, kita susah nak cari ilmu. Contoh nak main kuliah pun nak kena naik kereta, nak kena naik motor. Kereta nak kena beli, motor nak kena beli. Kereta dengan motor nak kena tuang minyak. Semua duit. Dia kata duit, kadang-kadang orang bodoh nampak cerdik. Pasal dia ada duit. Tapi kadang-kadang dia kata orang cerdik bila tak ada duit nampak macam bodoh. Dia kata. Saya yang ni saya baca 3 kali. Saya betul ke ni? Dia kata. Orang bodoh. Tapi bila ada duit tuan-tuan nampak dia macam bijak, macam cerdik. Oh. Hak cerdik ni. Dengan tak ada duit ni tuan-tuan. Ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata itu, dia kata apa? Duit ni dia kata bukan segala-galanya. Duit ni bukan everything. Tetapi segala-galanya perlukan duit. Dia kata. Pening juga bahasa dia ni. Duit bukan segala-galanya. Maksud bila kita ada duit, bukan kita ada segala-galanya. Ada orang ada duit, tak ada kesihatan. Duit bukan segala-galanya. Dia kata. Tapi hari ni, segala benda nak kena ada duit. Dia kata. Nak buat sambai pun, nak beli. Nak kena beli belacan. Belacan pun nak kena beli dengan duit. Tapi duit ni tuan-tuan, kalau sekiranya kita boleh kendalikan dia dengan baik, kebaikan untuk kita. Itu saya cerita dia. Duit ni kalau kita kendalikan dia dengan baik, kebaikan akan dapat pada kita.